قوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. Alhamdulillah, kita pada hari ini berada pada 26 Ramadan, tarikh ataupun masa yang kita minta selama ini telah pun berada bersama kita dan hampir berlalu, hampir habis. Dia 26, 27, 28, 29. Kemudian lepas tu Ramadan pun berada alhamdulillah ke kita, membawa apa-apa panduan untuk kita, apa-apa yang kita boleh ambil kelebihan daripadanya yang ketinggalan kita, dan kita pun habis akhir lah dan akan berjumpa balik lah lalu pada umur untuk tahun hadapan pula. Jadi kalau kita dapat sesuatu daripada Ramadan ini, maka sangat beruntung untuk kita, dan kita sepatutnya kena berasa bahawa Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita. Jadi sebelum kita tinggal Ramadan ni, kita akan jumpa malam pulukan hari ni, hari 26 Ramadan, mana malam ni esok hari 27. Sebenarnya hari 27 Ramadan ni ataupun malam ni lah, malam 27 ni adalah merupakan kemuncak daripada Ramadan yang kita minta sebaik-baik bulan dalam setahun adalah bulan Ramadan, dan sebaik-baik hari dalam Ramadan ini ialah hari malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar pula disebut dalam beberapa hadis bahawa akan ada kemungkinan besar pada 10 akhir Ramadan. Kita dah berhadiskan pada 10 akhir. Kemudian pada 10 akhir ni pula malam yang paling diharapkan ialah malam 27 Ramadan. Dan malam 27 Ramadan ni yang merupakan sebagai malam yang menyerah kalau di arah ni, dia ada kemungkinan terbesar lah kami nyambut benar-benar. Dan kita dulu pun memang sebut banget malam 27 likur. 27 likur ni merupakan malam 7 likur. 7 likur maksud malam 27 merupakan malam yang sangat diharap. Biasanya akan berlaku Ramadan. Apa berlaku Lailatul Qadar. Yang mana kelebihan Lailatul Qadar ni adalah khairun min alfi syahr, lebih baik amal yang kita lakukan dalamnya adalah daripada 1000 bulan. Jadi keterangan cerita 27 Ramadan ini, malam Lailatul Qadar berlaku pada malam 27 ni ialah banyak keterangan yang masih terhati lagi apa yang dicapai oleh ya sahabat sama. Itulah alasan yang diberi ialah Lailatul Qadar disebut 3 kali dalam surah. Kemudian Lailatul Qadar pula mengalami hurufnya 9 huruf. Maka jika dikali 3 kali 9 itu 27. Iklannya. Jadi mana daripada ayat awal hingga sampai akhir salam, daripada awal surah hingga sampai salam hiya. Juga salam hiya maknanya sejahtera hiya. Dia tu ialah Lailatul Qadar. 27 kali 27 huruf juga. Itu menyatakan lebih kuat kan, berlaku 27 malam 27. Kemudian Ibn Arabi, Muhyiddin Arabi ini, dia mengatakan kalaulah puasa berjatuh pada hari Jumaat, Lailatul Qadar 29. Kalau jatuh hari Sabtu, malam 21. Kemudian jika jatuh hari Ahad, malam 27. Baru ni kita puasa mulai Ahad. Berarti betul lah 27 malam. Dia kata kalau kita mulai puasa hari Ahad, maka berlakulah Lailatul Qadar 27. Malam 27. Malam ni. Kalau boleh kita suluh malam. Kita berkumpul. Habis-habis. InsyaAllah boleh bawa. Orang nak saja betul. Itulah kan. Tapi kalau tu boleh tak? Kalau tidur. Boleh tidur. Kalau tidur. Ada kita kalau mana satu kerangan amat sangatlah lah betul lah sangat dengar apa yang berlaku dari waktunya itu bahawa kemungkinan besar lah akan berlaku pada malam 27 malam ni lah. Malam. Jadi kita mulalah pada lebih banyak kita banyak. Jauh pada orang Cina ada. Jauh lah kena buat ibadat sampai tak habis biar kosong dapat sembahyang ingat tidak mengatuk. Jangan kalau jangan itulah jangan minum air batu lah. Malah buka sangat jangan minum air batu air sejuk sebab kita mengatuk. Dia betul makan sikit makan sikit makan air suai, makan suai cek obat sebagainya.
makan sikit, dia tak mengatur. Semaya dia mentayah bila tak ikut satu persatu. Jadi baca iman tu dengan khutbah tak mengatur. Tak nyuruh. Lepas tu kita banyak dah. Lepas tu lepas ada masa orang baca Quran banyak boleh. Kemudian baca istighfar, tasbih dan sebagainya. Moga apa yang kita baca mana betul-betul diberi barakah dan ada berkah dan nilainya dan yang berkualiti. Mana kau boleh lah tu balik Abdul. Mana tu juga lah. Jadi ya ada mana tahlil macam tahu alhamdulillah. Biasa dia biasa. Ya banyak Datuk harga kedua harga tentang jadi anak-anak masyarakat sudah mengenai dengan kesimpulan surah-surah ataupun ringkasan surah-surah yang kita dah lalui, kita pelajari semasa sepanjang Ramadan yang baru lalu. Surah tiga surah itulah surah Al-Hujurat, surah Al-Hujurat dan surah Al-Munafiqun dan surah Al-Bayyinah. Itu tiga surah kita perhati dan kita halisi. Jadi sebut di sini kesimpulannya. Jadi di surah yang pertama surah Al-Hujurat ini telah diturunkan dia surah Madaniyah dalam ayat. Dinamakan Hujurat ni ialah bahasa pada bilik-bilik disebut pada bilik tempat tinggal isteri Nabi SAW masa Nabi masih berada di Madinah dulu. Jadi dalam surah ini Allah Ta'ala telah menegur beberapa orang daripada kaum ahli orang-orang Badui, Arab Badui, penduduk desa yang datang menghadap Nabi SAW di Madinah. Semasa mereka hendak berjumpa dengan baginda, mereka memanggil nama baginda daripada luar bilik tempat tinggal baginda dengan cara yang hormat lah. Perhamukan di langit. Jadi mereka panggil pada jauh-jauh di luar bilik tu, Mama, kamu nak jumpa? Dia tak pernah sabar lah kita dengan Nabi di bawah Rasulullah. Lepas tu panggil sebab kita mengeluh, panggil keluar kawan-kawan kita lah. Biasa hari ini macam kita panggil dulu. Jadi sebab kita panggil nama kita adalah kecil beradat. Kita sama kita tak apalah, tapi kita dengan Rasulullah kena hormat. Lepas tu lah Rasulullah ayat ini menyebut ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Yang kita memberi. Kemudian ini satu adab. Jadi ada ahli surah ini kepada kita. Kemudian dalam surah ini juga yang sebut tentang masalah ada beza antara iman dan Islam. Dalam ayat ini ada sebut qalatul arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Orang Arab tu kata kami itu Islam amanah, kami telah beriman, kami telah beriman. Maka Allah Ta'ala tegur Allah kata kata jangan kata begitu, katalah aslamna, kami telah Islam. Mana kita dah mengucap mana kita telah masuk Islam. Kita masuk Islam. Jadi belum pasti lagi masuk iman. Sebab di sebelah sini dah walamma qulu aslamna, kami katakan telah Islam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, belum lagi iman masuk ke hati kamu. Ini menunjukkan bahawa iman ni perlu masuk ke hati. Bila iman masuk ke hati, manusia kebesaran Allah Ta'ala, kehebatan Rasulullah masuk hati kita, maka terasalah kita merasa hebat, ingat pada Allah dan berasa hebat anda pada Rasulullah SAW. Jadi dalam juga hati berasa apabila iman dah masuk dalam hati, barulah namanya beriman. Jadi kalau ada sebut ayat ni kata iman hanya di mulut saja. Sebab tu satu hadis menyebut hendaklah kamu hormat. Sebenarnya kehormatan kepada Nabi sebut kehormatan Nabi pada dekat Kaabah, kata Kaabah ni hormat, memang sangat terhormat. Tapi kehormatan saudara kamu tu lebih daripada kehormatan Kaabah ini. Manakala sudah kamu keji sesuatu kamu yang kamu sebutkan kat sesuatu kamu, dia ada kehormatan lebih daripada kehormatan Kaabah sendiri. Jadi ayat ni
surah ni apa antaranya kita kena ingatlah bahawa kita kadang-kadang kita berasa kita iman. Apakah hati itu apa kita kabina? Dia bila hati bina maknanya ada kaitannya amalan. Jadi kita boleh mengucap segala kita kata hati siapa iman masuk hati. Tiba-tiba kita masih buat maksiat ini tak sesuai. Pasal hati kata menyuruh kita kata keluar kata-kata daripada hati. Jadi balik hati beringat, maka kita akan kata sesuatu ni nak beringat. Kita akan tak buat mengenai dosa, boleh buat dosa. Kan itulah Nabi kita ingat bahawa kalau mungkin kita kalau cukup cakap kalau yang menyepak dan sebagainya, tanda kita ni masih beringat. Kalau kita beringat, kita tak akan menyepak orang. Pasal apa tahu yang menyepak orang ni dosanya sangat besar. Jadi nanti sehari kami yang surah dia mana tu menerangkan akidah kita, percaya kita pada Allah dan pada Islam, dan juga hukum-hukum, ada mengambil hukum-hukum dan juga ada adab. Kita tahu ada adab peraturan berdasarkan akhlak yang terpuji. Kita mengambil larangan melukai yang terpuji yang wajib jauhi supaya kita dapat membentuk masyarakat Islam yang dari Allah. Masyarakat yang dari Allah Ta'ala, masyarakat yang hormati, yang hormat menghormati, yang berlaku kasih sayang, tidak berlaku kebalahan, kebencian dan sebagainya. Jadi pada awal surah ini Allah Ta'ala mengingatkan orang dunia supaya janganlah mereka pandai mana-mana melakukan sesuatu perkara sebelum mendapat hukum atau keterangan daripada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan kita mesti cakap apa kita apa pegang itu mesti hantuan pada ajaran Islam bersumberkan hadis apa ayat Quran juga hadis-hadis Nabi. Kemudian kita diperintahkan janganlah kita mengangkat suara semasa bercakap dengan Nabi. Lebih suara cakap benda. Apabila kita dengar suara besar sebagainya, kita kena perlahankan suara kita. Nabi bapak kita pun tak mengangkat suara. Nak ibu kita tak mengangkat suara. Orang lebih sikit kita kena mula suara. Itu tanda adab dari Islam. Jadi kalau lebih suara daripada tu, dia suara baca ibu. Namun biadab. Dan jadi biadab. Apalagi dengan Rasulullah, itu yang kita biadab. Dan hal yang lain ditegaskan jika ada dua puak juga disuruhkan kita ni melirik kebenaran berita. Bila sampai kalau bila saat kita dengar suatu berita sampai seseorang, maka dianggap orang yang berita kalau berita buruk tanda orang itu Allah fasik. Maka hendaklah kita halusi dahulu kita supaya tu tidak terhindar, supaya kita ni terhindar daripada sesuatu yang bahaya dan lain. Kita diterima berita tu sedangkan berita tu palsu. Sekarang saudara-saudara berita palsu, kena hati-hati. Dan hal yang lain juga jika ada rokok dalam Islam ni yang berkelahi dan bergaduh, kita asasnya lebih sokong menang pihak. Kita kena perdamaikan atau mereka. Wa in ta'ifatan minal mu'minina qatalu fa aslihu. Nak kita islahkan, berdamaikan atau mereka. Sikap kita dengan orang Islam ialah innamal mu'min ikhwatun. Orang mukmin ada bersaudara. Maka kewajipan kita fa aslihu baina akhwaikum. Dah kita perdamaikan di antara dua saudara kita yang berkelahi. Maksud tidak ada yang dari Islam orang Islam berkelahi. Maksud dari Islam ialah kita ni hara kita ni tak tegur dengan saudara kita, dengan sama Islam kita lebih dari 3 hari. Dan kalau hari keempat tu wajib kita ni jumpa dia dah bersalah. Tak ada hidup dia tak tegur. Tak ada apa lagi dengan silaturahmi dengan anak beranak dan keluarga kita. Tak ada sama sekali kita berkelahi berbantah tak tegur. Tapi ramai ada masyarakat kita ni boleh tak tegur. Adik-beradik tak tegur. Mak selawar pun tak tegur. Kan lagi ada banyak mati ada sebab. Kemudian di antara adat Islam Allah Ta'ala katakan sebagai umat Islam ni sentiasa sopan, santun dan juga berakhlak mulia. Di antara ialah jangan kita sebut jangan sesuatu buat tu sama ada lelaki perempuan mencemuh atau merendahkan kepada orang lain. La yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Jadi kita ni kita mencemuh orang sebagainya kita sedar je kita melalui dulu tarah. Kita cemuh orang sedangkan kita tak akan cemuh balik. Akan itu kita tak boleh cemuh di antara satu sama lain. Kita hormat menghormati jaga jangan duduk yang kita aib orang lain. Oleh itu janganlah sesuatu puak tu sama ada lelaki atau perempuan mencemuh juga merendahkan puak yang lain. Kita enggak ada jabatan kita mencemuh puak jabatan lain dan sebagainya. Itu tak boleh sama sekali. Walaupun kita ni dapat kata contoh dapat apa mana pujian ada apa-apa ada apa mana percaya tapi jangan cemuh orang lain. Bahawa kita sama kalau ada yang perlu pada bantuan kita sedia membantu dan sebagainya.
Dan juga kita dilayan. Jangan panggil menandu di antara satu Melayu tu dengan gelayan buruk. Ni panggil macam-macam. Nak buruk, nak kerja kan. Tengok kan. Kita lah jaga. Jaga kehormatan pribadi kan. Jadi Islam ibu kasih yang menazam ni. Kita jangan suka buruk. Kita ni sentiasa suka baik pada saudara kita. Yang kita suka baik, maka kita tak suka buruk. Apa kita tak kena buruk lah. Yang kita kata baik. Kalau kita berlaku keburukan pun, kita kata mungkin tersilap. Tersalah, tak sengaja dan sebagainya. Jadi kita jauhi sama sekali lah mengasuh saudara kita dan hubungan kita sama-sama satu sama lain dan dia suka buruk. Kita suka baik. Dengan suka baik lah kita boleh membela. Waktu kalau dia sebut keburukan seseorang di depan kita kena bela dia. Itu kalau kita seorang muslim kena bela. Jangan kita tu buruk dia tambah lagi. Kita pun tambah lagi. Jadi gitulah. Allah sebut keburukan satu, saya acak kali tu. Tidak, kalau kita acak kali pun jangan kita sebut buruk di bawah ramai. Jangan tambah keburukan. Bahawa kita kena bela. Dan dengan kita bela tu, kalau kita jumpa dengan kawan kita ni tadi, kita saya bela awak, orang buruk awak. Maka dia akan berubah kan. Dia menjadi apa baik dengan kita. Jadi mana tu, janganlah suatu pihak pun sama ada laki perempuan mencemah juga merendahkan pihak lain. Kerana harus pihak yang dicemah itu lebih baik daripada mereka. Jangan pula mereka menyatakan keaiban orang lain. Janganlah mereka panggil mabuk atau satu yang lain dengan gelagat yang buruk. Kemudian juga layan daripada menaruh sangka buruk yang bahaya orang lain. Dan jangan cari-cari kesalahan orang. Sama ada laki-laki yang kuat. Dan disediakan dalam surah ini adalah dasar persamaan yang sejati di antara sesama manusia. Itulah persamaan sejati Allah Taala berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Mana sebenarnya Allah jadikan manusia ni laki-laki dan perempuannya menjadikan mereka ni berbangsa-bangsa bersuku-suku berpihak supaya mereka ni berkenalan satu sama lain. Dalam mereka satu dia berkenalan, ini bangsa Cina, ini bangsa India, apa bagaimana adab saya mereka semua sekali, apa kamu semua sekali, kita boleh kenalan. Jangan cemah-cemah. Sehingga sebelum dia syaitan ialah orang yang takwanya lebih, orang lebih takwanya, bukannya lebih turunnya atau bangsa. Itu antara akhlak yang disebut dalam surah ini. Jadi patut menjadi pegangan kita lah. Satu pengalaman kita kan antara bila orang sebut gelam-gelar ya buruk tu menyebabkan jika awal rasa sebagai gelar biasa tapi akhirnya jadi berdalah. Nanti terasa sebab sebut benda tu kita ramah jadi malu ke apa ni menyebabkan jadi pucuk kebalahan. Maksudnya surah yang kita baca pada masa yang lepas beberapa minggu lepas ialah surah Al-Munafiqun. Ini juga satu mana pun surah munafik ni berdasar pada munafik berarti orang munafik. Orang munafik mana orang pura-pura beriman. Keimanan ni pura-pura. Keislaman mereka pura-pura. Ini mana berlaku juga dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya kita nak hakikatan kita, contoh kita ni orang Melayu ni. Orang lahir daripada ibu bapa yang Muslim. Maka jadilah kita ni bangsa Muslim. Tapi tak berlaku agama. Tak tahu Islam. Tak berkawan. Kita kalau berbeza orang lain. Tapi orang lain lebih baik daripada Islam. Itu apa kita tidak hormati pada Islam sendiri. Waktu itu bagaimana keinginan kita ketika itu? Kalau kita macam ni, tak belajar agama, kita nama Islam, bangsa pada Muslim, Muslimah. Tapi kita tak belajar agama, tak tahu agama, tak amal agama, tak ada kaitan agama. Jadi kalau cara agama pun jadi munafik. Nanti kita tak ada dunia orang percaya, orang yakin, orang tahu kat Islam, orang yang percaya berpegang akidah Islam baru jadi orang mukmin. Jadi ini banyak berlaku lah. Kalau itulah hal ni kita kena perhatian lah. Ini berlaku itulah berlaku Allah Ta'ala dan ayat ni tentang sifat-sifat dan kelaku kaum munafik yang mereka bermenyelip dalam masyarakat Islam di Madinah dan menjadi musuh Islam dan Islam, musuh Islam. Ya supaya Nabi Muhammad SAW dan umatnya sudah waspada dan ikut jaga-jagalah tak ada angkara mereka. Bila ada tidak Muslim, dia ada masyarakat Islam juga, banyak angkara mereka lakukan. Oleh kerana tadi orang munafik ni hanya mementingkan diri. Ini antara mementingkan diri dari harta benda semata-mata. Maka Allah mengingatkan orang beriman janganlah mereka berlaku demikian.
Kata contoh kita lahir punya anak ramai anak-anak orang kaya, anak bila mati ayah anak-anak ni berkelahi tak cahaya kata dah kalau nak cari bagi harta pusaka dengan cara fair tak semua kita nak sama rata bang nak kan aku nak hari masalah dia tak ikut hukum macam mana Islam dia maka sehingga kita nak cari Islam sebenar kat mana berdiri dia tu dan tidak ada keislamannya sifat dia munafik sahabat sampai berbalik berkelahi tak hormati ajaran Islam aku perlu orang Ta'ala perlu kita mesti bagi sahabat ikut faraid tu mereka tak istimewa hingga sahabat keadaan tak bersesat berpanjangnya berkelahi pula sedangkan orang Islam tak tunggu tak boleh balas berkelahi tu dia buat 3 hari nak balas bahasa apa ni harus nak balas sekat 3 hari lepas tu kena bersih baik lah kena disalah tegur molek kira molek je itu jari Islam dia kalau tak ikut yang ni maka dah jadi munafik tak patut dari Islam jadi fasik jadi hari ini Allah Ta'ala perintahkan oleh diri ni supaya dengarlah mereka dilahankan oleh harta benda dan anda pindah kepada mengerti Allah yang mengajarkan Tuhan dan jadi kita jangan melalaikan oleh daripada daripada la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah janganlah harta benda kamu dan anak tunggal kamu melalaikan kamu daripada ingatkan Allah maksudnya ingatkan hukum akan Allah rasanya patut dilakukan patut disinggahkan tu ingat itu bukan mesti jadi ikutan kita janganlah paksa ikut kanak-kanak anak dan sebagainya dengan melalaikan hukum Allah dari surah ini juga menggalakkan mereka umat Islam ini berdemo sebagian dari rezeki yang telah diberikan kepada mereka sebelum seorang itu sampai ajal maut dan kalau tidak mereka akan biasa dan akan melayu wahai Allah baik kalau kau nampakkan kedatangan ajalku ajal matiku suatu masa sedikit saja supaya aku dapat bersedekah dia dapat pula aku menjadi orang soleh asal maksud orang soleh ni adalah orang yang dapat mengerjakan haji jadi nak sedekah ketika tu bila dah mati datang baru ingat nak sedekah kan bila kita kenal sebelum datang ajal ni kita dah itu mengingat sedekah ni sangat amalan yang sangat boleh dan guna juga faedah selepas kita mati surah ni diakhiri bahawa Allah Ta'ala tidak sekali-kali akan melambatkan kematian seseorang sesuatu yang bernyawa apabila sampai ajalnya bahawa Allah Ta'ala amat mendalam pengetahuannya menjadi apa ia dikejar oleh semua makhluknya jadi afiqu inna razaqnakum min qabl an ya'tiyakum ahadakum maut adalah seorang itu bersedekah berinfak dengan hartanya jalan kebaikan jalan belum datang pahala sebelum kedatangan mati dan bila sampai mati tu mana nak balik melah pun dah dunia tak ada dah hilang dah itu dia dan seterusnya surah yang akhir yang kita bincang ini ialah surah Al-Bayyinah surah ini juga Allah Ta'ala menerangkan bahawa orang kafir dan ahli kitab Yahudi dan Nasara serta orang musyrik tidak akan terlepas daripada kepercayaan dan amalan mereka hingga datang kepada mereka ni bayyinah maksudnya ialah bukti yang jelas nyata kita akan depan dengan apa-apa ni bayyinah bila ada bayyinah tak boleh lari mesti pegang benda tu waktu yang sebenarnya bayyinah kira ni Yahudi dan Nasara lepas ni walaupun ada bayyinah pun dia tak patuh ketika mulai sinlah mereka nampak ni ada semua berpegang benar betul lah tapi ada menolak ada sebab-sebab satu jadi kita menolak bayyinah tadi ini ada usaha dia tidak ada kebenaran pada dia dah sesat lah. Jadi berlaku perpecahan dan kepersihan mata-mata kerana ada antara mereka yang orangnya satu ialah mana tahu bagian hal ini ialah kerana kepercayaan saya pun sayang tinggal kepercayaan mereka dari amalan semua ni datuk nenek semua dia tahu saya dah dosa ni kita kena pakak kena ikut kan saya tu tak ikut hak kebenaran walaupun ada bagian dan juga ada orang pasal hasaki pada zaman itu contohkan orang Yahudi dan Nasara dia asas daripada Nabi Muhammad SAW kerana dia tu lahir daripada turunnya daripada Ismail bukan daripada Ishaq dan juga supaya apa orang-orang yang di dunia ni mana apa disuruh saya apa mendirikan semaya zakat sebagainya
Dan itulah agama yang benar. Jadi agama yang benar sebenarnya ada orang yang pasuh, orang yang mematuhi ajaran agama. Laksanakan semaya sebagai hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Dan juga laksanakan keluar zakat, iaitu supaya hubungan kita dengan manusia sama baik. Jadi mana kita ni kena ada dua hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan manusia melalui solat dan zakat. Jadi kemudian diterangkan tentang bagaimana kedudukan orang kafir. Orang kafir dengan orang Islam, belajar antara orang kafir dengan Islam ni adalah innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka tu orang ahli kitab, walaupun dia ada kitab seperti kita, kata kita ada kitab kita Quran tapi kita tak percaya dia, tak ikut ajaran dia, maka dia kafir. Dan kalau orang ahli kitab dia ada Taurat dan Injil tapi tak ikut, maka jadi kafir. Maka rasanya fi nar jahannam, akan berada dalam neraka jahannam dan kekadaannya. Dan itulah saja syarrul bariyah, sejahat manusia. Kita berdepan orang kafir sendiri, berdepan dengan orang jahat, paling jahat, syarrul bariyah. Kan kita tak ada hormat, hati kita tak ada hormat pada orang kafir. Kita tak diadikan orang panggil kawas dia, orang kafir ni dilarang kita menjadi kawas dia kerana mereka menescah manusia. Dia kena ikut azab neraka, ahli neraka. Sama zahir biasa, kita pergaulan biasa untuk perkataan harmoni masyarakat, apa tak apa-apa, kita tidak larang. Tak ada orang yang kalau mereka tak buatnya, tapi kita hormat tidak ada, hormat hati tidak ada sama sekali. Hormat zahir saja sebagai adab biasa pergaulan itu tak apa. Kemudian orang bina bagaimana? Iaitulah innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Orang bina dan beramal soleh ni ialah mereka tu orang sebaik-baik manusia, khairul bariyah. Sebaik-baik manusia. Jadi nama khairul bariyah dengan syarrul bariyah ni ada dua nama dia, syarrul bariyah. Masya-Allah. Sejagat manusia. Tak khabar. Kalau khairul bariyah lah pun baik-baik manusia. Maka jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin. Bahasanya orang dunia orang amal soleh ni lah, bahasa maka istilah ni adalah syurga, taman syurga adan. Tajri min tahtiha al-anhar mengalir bawah sungai. Khalidina fiha abada, kekal mereka dalam selama-lamanya. Radhiyallahu anhu, Allah redha terhadap mereka. Wa radiyan, dan mereka berredha terhadap Allah. Itulah sebaik-baik balasan. Jadi itulah kita kena ingat mana agama ni adalah perkara yang sangat penting dalam hidup kita. Baik buruknya seorang itu nilai adalah berdasarkan agama. Bila kalau kafir pada agama, maka mereka sejak manusia, dan hendaklah kita menjadi orang bina orang soleh ni adalah sebaik-baik manusia. Dan kalau kita jadi bina orang soleh ni, dan jadi orang sebaik-baik manusia, hendaklah kita amal lah. Jadi sebaik manusia adalah kita kena laksanakan jadi amal wa amal soleh, bina dan amal soleh. Inilah sebenarnya kita diasuh oleh Ramadan kita ni untuk menjadi orang benar-benar bina dan amal soleh, benar-benar bina dan amal soleh. Itulah hasilnya, kita akan dapat keampunan Allah dan akan dapat keampunan Allah dan akan melayakkan kita untuk jadi ahli syurga. Jadi ada hadis Nabi bersabda, Nabi naik selangkah ke tangga ada satu majlis, tiba-tiba Nabi kata amin. Naik setangga lagi, Nabi kata amin pula. Naik setangga lagi, Nabi kata amin pula. Di antara bila dia tanya apa amin apa, maka Nabi kata, aku dah berjanji tadi, aku disebut oleh Jibril, Allah laknat orang yang melalui Ramadan, melalui Ramadan, tiba-tiba tidak mendapat keampunan Allah. Kata amin. Nabi Muhammad kata amin. Di mana orang ni dah ada bila dia lalu ke Ramadan, sebab kita hari ni habis Ramadan, ini masih buat maksiat, tak endah pada amalan soleh lagi, tak harap tak harap keampunan Allah, tiba-tiba tak dapat keampunan Allah lah. Dia tak puasa pun umpamanya, ada orang yang masih tak puasa. Maka orang ni dapat laknat Allah. Maka Amin kata, maka orang ni akan dapat laknat Allah. Dia laknat Allah Ta'ala. Maka Nabi bila kata mereka laknat Allah, maka kata Amin, dia aku redha lah. Jadi Nabi tu akui bahawa orang yang bulan lalu Ramadan tiba-tiba dia tak juga buat amal soleh, dia tidak mendapat keampunan Allah, maka dia adalah orang yang celaka. Orang celaka. Jadi kita mengharaplah semua kita semua selamat, cucu kita lah selamat daripada kecelakaan hidup, dan kita patut melalui Ramadan ini. Tapi benar-benar lah supaya kita mendapat keampunan Allah, dan keampunan Allah Ta'ala ialah mana sebab Nabi SAW dan serta hadis, inna Allah qad farada alaikum siyam Ramadan wa sanatu lakum qiyamahu fa samahu wa samahu imanan wa ihtisaban faraja min zulmihi ka yaumi waladatuhu ummuhu
Allah telah mewajibkan kamu puasa Ramadan. Dan aku telah sunnah atas kamu qiyam Ramadan. Maka siapa yang menjaga puasanya dan juga qiyamnya dengan iman wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka kharaja min dzunubih, akan keluar dia daripada dosanya yang bersih, menjadi kalau dia seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Kita bisa bersih daripada dosa setelah hari Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semacam terima kasih kepada umat itu atas kesediaan itu bersama dengan kita pada sesi ini dalam rangkuman 3 surah, yaitu surah Al-Hujurat, Al-Munafiqun dan juga Al-Ladzina. Seterusnya Muhammad Datuk tuan-tuan dan puan, kita terus pada agenda kita yang berikutnya, yaitu ucapan penutup akhir Ramadan 1445 Hijri bersama dengan bersekali dengan keputusan Aidil Fitri yang disampaikan oleh Muhammad Syekh Usama dan juga Ibu Mufti Kerajaan Kelantan. Jadi untuk itu majlis dan maknya diribut hasil dari Muhammad Datuk menyampaikan ucapan penutup dari Ramadan dan bersekali dengan keputusan Aidil Fitri kepada wakil dan tamu yang akan diberhentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'alana yawma 'idin ya'udu 'alaina fi kulli sanatin wa takarrar wa zakka abdanana dari sayyi'ati wa tahhar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad syafi'il musyaffa' fil mahsyar وعلى آله وأصحابه الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهر. أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah, kita telah program kita sampai kepada kemuncaknya tengah hari ini. Kita bermula dengan khatam Quran dan kita telah baru sekejap mengikuti kesimpulan daripada pengajian kita berhubung dengan beberapa surah yang telah kita pilih untuk kita tadarus dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Karena itu kita patut bersyukur dengan setinggi-tinggi kesyukuran kerana dapat melaksanakan ibadat puasa hari ini. Seperti yang sama-sama kita tahu, sudah hari yang ke-26, maknanya baki 3 hari saja lagi. Kalau Ustaz Wezani tak pelawak lah, dia falak, dia kata hari Ahad tu anak bulan boleh kelihatan dengan baik. Ada cukup syarat-syaratnya. Kalau tak beranak juga tak ada arah lah. Cukup lah 9 bulan 9 hari cukup. Tak beranak juga kena buat pembedahan lah. Jadi kalau mengikut Wazani, agak-agak dia tak pelawak, hari Senin kita raya lah. Ya. Maknanya kita akan menyambut Aidil Fitri. Masing-masing tahu lah kali yang keberapa lah. Mengikut umur lah. Yang keberapa ni. Nama pun Idul Fitri. Masa kita lahir dulu, Nabi kata kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu, setiap baby bila dilahirkan, dia lahir secara fitrah. Fitrah ni iaitu kejadian yang sudah dimetri ataupun termetrai dalam ketetapan Allah. Maknanya apa tu, Nabi dalam Isra Mi'raj Allah 2 minuman, satu arak, satu susu. Rasulullah pun ambil susu, maka malaikat Jibril kata
ambil minuman fitrah. Maknanya susu itu adalah minuman fitrah. Baby itu lahir itu secara fitrah. Orang Melayu kata baby itu lahir tak ada dosa, putih, bersih macam kain putih. Fitrah. Sekarang kita akan merayakan Hari Raya Fitrah. Lepas tu sebelum bayar sebelum berhari raya fitrah ni kita bayar zakat fitrah. Zakat fitrah. Jadi dalam bahasa Arab Idul Fitri. Ada tapi punah kak-kak raya kita ni berbuhia Idul Fitri itu dia berbuhia. Ain ya dal alif lam po ra ya pula dia bubuh. Maknanya salah lah, tak payah bubuh ya dah. Ya, Idul Fitri bacaannya Idul Fitri, tak ada ya lah. Yang bubuh habis dah. Fitri habis. Tak apalah tu. Bahasa Arab Idul ini kita boleh rujuk pada asalnya ada ya'udu, maknanya balik, kembali kepada fitrah. Bila kita puasa ni dengan qiyam, dengan baca Quran apa semua tu, kita kembali kepada fitrah. Fitrah asal kitanya ialah kita ni pesen tidak ada dosa, macam baby tadilah lahir tak ada dosa, ya. Kemudian bila sudah menjalani Ramadan ini dengan package dia, maknanya kita Ramadan ini sabun klorok lah, kecuali hok degil doa ada tak tanggap lah, karak-karak hok kuat doa tu tak tanggap dengan klorok pun. Jadi puasa ni dia kiki habis dosa-dosa kita tu, jadi kita akan raya dalam keadaan bersih. Kalau Idul Fitri kita puasa dan kita bayar zakat fitrah. Idul Adha tak ada puasa dah, tapi kita ada gebah. Jadi raya puasa ada zakat fitrah, raya Idul Adha ada gebah. Kemudian raya puasa ni kita ada puasa. Idul Adha ada haji, ya, haji. Itu benar-benar besar lah kata. Baik. Bila kita kata fitri ni, bersih ni, dalam Al-Quran ada sekali disebut fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Satu je, iaitu ayat 30 surah Rum. Ya, ada satu ya. Sebut perkataan fitrah ni dalam Quran sekali saja, iaitu dalam surah Rum ayat 30. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi nak beritahunya agama yang kita pegang ini adalah agama fitrah. Iaitu kalau kita terjemahkan, fitrah ni dia ada suci. Kita kata suci lah. Fitrah itu suci. Islam adalah agama fitrah, iaitu agama suci. Hari raya kita adalah hari raya fitrah, iaitu hari raya suci. Ya. Baby dilahirkan keadaan fitrah, maknanya baby itu lahir suci. Baik. Apabila kita sebut suci, ada 3 perkara lalu dalam kesucian ni, iaitu satunya apa kita panggil benar. Bila kata benda benar adalah benda yang suci. Agama Islam adalah agama yang benar, maknanya ada suci. Islam adalah agama suci, maknanya benar. Ya. Yang kedua, apabila sebut suci, pertama sekali benar. Yang kedua, bila sebut saja suci, dia ada indah, comel. Agama Islam adalah agama suci. Al-Quran adalah kitab suci.
maknanya dia ada indah. Tengok saja lah gapo pun kalau tengok dari segi sastra, comel dari segi sastra, tengok dari gapo pun. Ya. Qul wallahu ahad, ada Allahu samad, ada. Tu kalau tengok sastra. Maknanya Quran ni kita kata kitab suci, maka dia adalah kitab yang indah, kitab yang benar. Sebab tu habis saja orang ngaji Sadaqallahul Azim, benarlah, benarlah. Yang isi-isi kandungan Quran itu adalah benar. Jadi Al-Quran adalah kitab suci. Bila kitab suci, dia adalah benar. Kitab suci dia adalah comel, indah. Dan kitab suci dia adalah baik. Sebut saja suci, sebab tu minuman tadi, minuman fitrah, minuman suci. Jadi minum susu itu adalah baik, minum susu itu adalah benar. Tak ada semualah kita semua ni, kalau tidaknya kacau ke hospital, minum susu mak dulu. Tapi waktu beranak di hospital, dia minum air dulu lah. Sepatutnya minum susu mak dia dulu. Sebab air susu mak tu adalah suci, benar, pure, kemudian baik. Tak ada dah dalam dunia ni minuman susu yang paling baik ialah susu ibu. Ulas sekali lagi kan, bila sebut suci ada 3 perkara situ, iaitu benar, indah, baik. Ada. Jadi hari raya kita ni adalah hari raya yang benar. Hari raya kita ni adalah hari raya yang indah. Hari raya kita ni adalah hari yang baik. Oleh kerana itulah kita menyambutnya dengan takbir. Kita tak menyambut dengan mercung. Mercung tu tidak indah, tidak baik dan tidak tidak benar pun. Mercung, kena romo, kena pakai hang, jadi tak ada baik pun. Jadi kita gemar dengan takbir, Allahu Akbar, Allah, puji Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tu raya kita. Ya khusyuk tu biarlah, jangan ambil peduli lah. Okey. Baik. Saudara, maknanya kalau kita kata Idul Fitri adalah hari raya yang indah. Sebab tu belum puasa lagi nak beli baju baru dah, nak berpakaian indah dah. Idul Fitri adalah hari raya yang baik. Idul Fitri adalah hari raya yang benar. Bapa benar, kerana agama Islam itu adalah agama yang benar. Islam itu adalah agama yang comel. Islam itu adalah yang memberi baik. Nama Islam itu pun, Islam maknanya selamat. Pak kita orang beriman, iman ini maknanya aman. Orang yang beriman menjamin keamanan. Orang Islam menjamin keselamatan. Jadi betul Islam larang curi, sebab tak aman lah kalau curi. Islam larang berzina, sebab kalau berzina, ada sahabat dulu dia kata, Muhammad, kalau Islam ni benar, aku zina, aku nak masuk Islam. Dia tanya Nabi, Muhammad, kalau Islam ni benar zina, aku nak masuk Islam. Tapi aku tak bisa masuk Islam ni kerana Islam tak benar zina. Jadi Nabi pun tanya, baiklah, kalau nak zina dengan siapa? Kalau Islam benar, berzina, nak zina dengan siapa? Baik, sebelum dia nak zina tu aku nak tanyalah, ada si A ni mari nak zina dengan makmu, mampu ke tak? Si A ni mari nak zina dengan kakakmu, mampu ke tak? Si A ni mari nak zina dengan anak timamu, membagi ke tak? Dia kata, mari aku pedai, aku penggal dengan pedai ni. Jadi mu nak pergi zina dengan siapa? Tentu anak orang, bini orang,
Jadi kalau begitu tak apa, aku masuk ahli Islam. Jadi maknanya tak bolehlah berzina ni. Berzina ni tak boleh. Berzina ni perkara yang tidak benar. Berzina ni huduh. Berzina, ya gitulah. Maknanya agama kita ni gitulah. Baik. Bila kita kata kembali kepada fitrah, kembali kepada baik, kembali kepada benar, kembali kepada tengoklah. Indah, benar, baik. Tak ada lah. Jadi takkan hari raya nak buat benda jahat. Tak betul lah. Sebab hari raya tu kembali kepada baik. Lepas tu buat jahat ni comel kan tak? Betul. Jadi gitulah. Macam Datuk sebut tadi, balah dah. Maka tentulah tidak baik. Balah ni. Oleh kerana itulah salah satu daripada yang menjadi orang kata Allah macam tak sah raya dah kalau tak buat kad raya, selamat hari raya, maaf zahir batin. Sudah menjadi lambang dah. Kalau kad raya kan mesti minta maaf zahir dan batin. Hamba nak sebut bahawa tadi Datuk Penghulu sudah sebut innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang beriman ini adalah ikhwah. Ikhwah ni kalau kita tengok dari segi bahasa maknanya persamaan. Apa makna akhun dalam bahasa Arab? Maknanya persamaan. Kita adik-beradik kita tu sama-sama duduk dalam rahim ibu yang sama. Tu sama. Dah. Isak susu pun yang sama. Kalau adik-beradik seibu sebapak, kita kata adik-beradik seibu sebapak. Maknanya pok yang sama, mak sama, rahim yang sama. Apa makna akhun? Maknanya persamaan. Baik. Hanya sahaja orang beriman itu adalah ikhwah. Persamaan. Apa dia? Sama-sama beriman. Sama-sama pegang Islam. Maknanya persaudaraan secara Islam, persaudaraan secara bersifat Islam, kemudian persaudaraan sesama iman sama. Kalau kita ni sama-sama Melayu, persamaan lagi sama-sama bangsa. Kalau apa lagi duduk di Malaysia pula sama-sama senegara. Semua tu ikhwah, ya, ikhwah. Maknanya persaudaraan dari segi agama Islam, persamaan dari segi iman, persamaan dari segi bangsa, persamaan dari segi apa lagi negara. Topuk dah situ dah. Tak ada sebab nak balah. Sebab tu Quran kata fa aslihu, mu kena damai kan. Tadi Datuk sebut kalau dua orang balah kerjanya mesti damai kan. Fa aslihu baina akhawaikum, kena damai kan. Jadi salah satu kita nak mewujudkan kedamaian, kerukunannya ialah saling bermaaf-maafan lah, ya. Dalam Islam, dalam Al-Quran, kalau kita pergi buka surah An-Nur ayat 22, Al-Quran kata wal ya'fu wal yasfahu. Ada dua tetek gitu. Mu kena maaf dan buka lambaran baru, safah baru. Mu maaf tapi lupakan kesalahan-kesalahan itu. Lambar safah ni dalam bahasa Arab ialah lambaran. Selah kertas putih itu adalah namanya safah. Maka Al-Quran kata wal ya'fu, mesti bermaaf-maafan dan buka lambaran baru. Kalau masih ada maknanya bila kata maaf tu apa dia? Arti dia iaitu kena buang sifat kebencian. Benci saya dengan Ustaz Waizani saling memaaf. Maknanya Waizani tak benci dah ke saya.
dan saya tak benci ke dia. Itu salah satu daripada kandungan maaf. Kalau dia kata saya boleh maaf tapi saya tak boleh nak lupa. Saya boleh maaf tapi Saya tak boleh nak lupa. itu setakat wal ya'fu wal yasfahu tak ada. Tapi Quran nak wal ya'fu wal yasfahu. Maknanya jangan ada parut-parut pun kebencian tu. Payahlah. Ingat mudah kau nak pahala ni. Payahlah. Ramai tu orang kecil lagi. Boleh maaf tapi dia tak boleh nak lupa. Ni Quran dia sebut wal ya'fu wal yasfahu. Pergi buka surah An-Nur ayat 22. Siapa Tuhan kata hujung tu? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Mu tak suka kalau Allah mengampunmu? Ya agak sangat tak. Maaf boleh, tak lupa. Tapi mu tak suka kalau Allah sayang kamu. Kalau kita maaf dan sapu semua tu, Allah sayang kita. Masih ampun saja luka tak buat lagi, mana ayah tak Allah tak sayang lagi. Ya. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hebat kita lagi pada Tuhan kau. Tuhan ni Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tiba-tiba kita apa boleh? Lupa tak boleh. Agak dia. Hebat dia pada Tuhan. Bahkan kita disuruh menghayati sifat-sifat Tuhan. Allah sifat dia Ghafur. Allah sifat dia Rahim. Pengampun, penyayang. Maka apa makna maaf? Buang segala sifat kebencian, buang segala dendam. Baru maaf. Kalau tidak, tulislah maaf zahir batin. Jumpa maaf kawan kata, support lah. Kita support lah. Kawan maaf, dia mau maaf. Kawan kita dari belakang. Bila aku nak maaf kamu tu. Kita jumpa di Tuhan sesok. Tu lagi sedap tu. Salah pelanggan dia. Tentu dia salah. Tentu dia salah. Maaf dan lupakan. Ini kita tak boleh aku tak boleh lupa. Pak mampu aku ingat dia. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Tengok tu. Allah kunci selalu mati awak. Ya. Mereka boleh tak marah. Wal kadhiminal ghaidh. Lepas tu wal 'afina 'anil nas, dan beri maaf pada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sayang pada orang lagu ni. Boleh tak marah, maaf pula. Saya baca bekas mufti Mesir, ya. Bila dia dipecat daripada jawatan mufti, iaitu ahli Jumaah. Maaf saja pemerintahan baru pecat dia. Dia happy, gembira. Akhirnya wartawan tanya, "Tuan, saya tengok bila tak jadi mufti ni lebih gembira daripada jadi mufti ni, macam mana? Sedangkan tuan kena pecat." Dia kata gini, saya daripada kecil lagi, sejak kecil lagi, umur kecil-kecil lagi dah, mak ayah saya ajar, Ali, tiap-tiap pagi sebelum matahari naik, maafkan orang. Orang yang buat apa-apa kesalahan kamu, memaafkan belum matahari naik. Jadi saya sejak kecil sampailah ketua ni, itulah amalan saya, memaafkan orang. Ini ahli Jumaah ni. Lepas tu kalau awak nampak saya happy betul. Jawatan mufti saya tu saya tak pernah bubuh dalam hati saya. Saya pegang di tapak tangan saja. Duk pegang gitu. Pahala minta balik, saya buka seluah-luah, ambil lah. Kalau duduk dalam hati saya, orang buat tubik tu tentu sakit hati saya. Jadi hati saya tidak sakit. Dengan orang ambil jawatan saya, ambil lah. Saya duk pegang jawatan mufti ni, pegang tangan ya. Itu lah. Lah hanya kita.
Kerana nak menyambut hari raya ni, kesimpulan adalah ni. Kesimpulan adalah kita sebagai orang Islam ni, kalau gapo-gapo, kalau orang pakai kereta Mercedes, tanya Haji lah, biar Haji tidur pun. Dia boleh jawab. Dia Haji ni dia pelik sikit ni, dalam tidur dia tu dia boleh jawab. Mana Haji? Tak boleh jawab. Ji, kalau kata Mercedes, spare part dia ada. Spare part dia, nak ganti. Apa dia? Mercedes juga. Dia tak boleh orang lain. Kita orang Islam, raya orang Islam lah. Tak boleh raya dengan orang lain. Kita ni biasa raya, kita orang Islam, tapi raya nak tiru orang lain. Nak pakai spare part orang lain. Tak boleh. Raya nak selalu lah. Dia pun tak boleh kan? Kalau dia berdua pun berdua tak boleh. Maknanya set kereta ni, kalau kereta Mercedes, kena beli spare part mesti. Baik kita orang Islam, gapo kita nak raya? Takkan raya nak support orang-orang ni. Kita kena raya cara Islam kita lah, iaitu semaya raya, takbir. Lepas tu mengadakan hubungan silaturahim. Datuk sudah sebut tadi. Paling-paling gata tanduk nak balas 3 hari. Tahu tanduk sisi. Tanduk tahu tanduk. Tak tahu tanduk. Bini ada tanduk. Bini ada tanduk. Kambing ada tanduk. Dah. Kambing kalau dia gata tanduk dia pergi cari batai-batai tu dia gahar-gahar gitu lah. Bini tu dia undur guk gitu. Tapi kalau jumpa guk, bini dia undur jauh. Pergi jatai tau. Dia undur jauh. Guk jauh. Tau. Kabar-kabar patah tanduk. Kabar-kabar pecah dahi. Tu bini. Kambing dia undur jauh. Sampai dekat dia angkat kaki je. Dia angkat kaki, lepas dia pun pelaga tanduk dia tu, dia gangis. Kek. Lepas dia undur pula, kek. Tu dia panggil ilegata. Jadi kalau kita nak berbalah, balah ilegata sudahlah. Tu Islam buis kat Ibrahim. Oh, tak boleh. Balah ikut biri ni rosak lah. Dia kena, tak lupa. Dia undur jauh. Dia tekan juga. Pecah dari ni. Kita tak tahu je. Dia spesial lain. Lebih 3 hari dah satu. Lebih 3 hari jadi biri. Kalau nak jadi kambing 3 hari. Kek dia kata tanduk dia tak ada repek baik dia. Tak ada apa. Ambil aja parti tengok. Ambil dia undur jauh, tukar dia. Kambing undur jauh, tukar dia. Tapi sampai dekat undur. Boleh 3 kali tak ada. Lagi makan rupuk sekali. Habis yang ni. Dia lawan song. Jadi maka raya kita ni pasal apa yang ambil sangat kata-kata sama air raya maaf zahir batin tu, ialah kita nak membudayakan supaya sikap saling maaf, saling sayang menyayangi, tak ada denda, tak ada benci, ya. Ini macam Datuk Oyak lah. Bubuk sako, tak tegur sampai mati, ya. Nak suruh bagi sako sama banyak jatah tino. Sebenarnya jatah bila 2 dia pun dia patut ada sayang ke adik-adik tino dia ni, dia bagi. Ambil lah dulu gear dia, awak 2 gear, adik segear, tapi lepas ni ambil abang nak bagi ya.
Ataupun dah bagi dah 2 gear untuk lelaki, segear anak adik-beradik perempuan. Lepas pada ni kita bagi sama banyak lah. Hak Tuhan suruh kita buat dah. Dapat dah 2 tu. Saya acak bagi pusaka ni kan. Oh ya tak dapat lah. Barang kemahmuk ni 2 topuk. 2 topuk ya tak. Oh tenus topuk. Dia berbuh regol kedan. Oh topuk baik. Oh ya tak pun ambil dia. Oh tenus pun ambil. Minta ya tak berbuh dah bakar pergi ke kakak-kakak ni. Ambil. Kakak pun ambil. Gitu dah. Itulah bagi dulu cara Islam apa ni hak Tuhan suruh. Lepas tu pasal saya ke kakak, saya ke adik. Tapi satu kes tu mak saudara mati. Bila mak saudara mati, tak ada anak, tak ada gapo, bolehlah pusaka tu kepada anak saudara lelaki sahaja. Ini hukum Islam ya, boleh ke anak lelaki sahaja. Anak saudara perempuan tak boleh. 3 juta duit cash. 3 juta duit cash. Maka bagilah 3 juta ni 2 orang. Anak saudara ada lelaki 2 orang. Mana 1,5 juta seorang lah. Hati 4 orang mari jumpa saya. Orang kata duit mak saudara ni 3 juta, masa mak saudara tu sakit. Ambo ni 4 beradik ni duk jaga orang tu. Atas tak mari tengok orang kata anak mak saudara tu sakit tu. Tiba-tiba putih boleh ke dia 3 juta kata. Kata gini lah, muka hukum syarak kata gitu. Pergilah berunding dengan adik tu. Atau 1 juta bagi ke kakak 4 orang ni. Awak 1 juta seorang. Gitulah. Tak apa, gitu tak balik dia tak. Esok mari pula. Toleh tu peti tak terima. Kata bapa, adik tak terima apa? Dia kata gini, Datuk Peti kata hukum syarak gitu, kat lagu tu lah. Hukum syarak kata 3 juta tu boleh ke dia 2 beradik tu, bakal gitu lah. Itu tu hukum syarak ya. Tapi Amba pun tanya balik lah, kata ni dia mau 4 beradik ni, mak saudara tak bagi satu. Rumah seperti seorang dah. Rumah seperti seorang dah. Itu yang jadi tersebui dah adik jatuh ni. Tapi balah tak kena lah. Jadi raya ni tu lah. Mari kita hubung silaturahim. Gilah melawak. Kalau ada ni duka cita ni pakai atas Datuk. Kat atas hospital ni orang kaya di Kuala Lumpur, mak sakit, mak tak sihat, atas hospital kerana nak hari raya. Malah duk ganggu mak. Sekarang saya jawab dia soal khabar ke tulis hari raya ni. Mana sekarang ni sudah pergi letak dah mak di hospital. Moga hospital kan ada insurans kan. Gitu supaya tak ganggu lah acara-acara hari raya, tak ganggu. Kalau tidak dia sibuk nak jaga mak. Ada seorang mak ni umur 85 ni mak lah. Dia atulah minta doa jangan tua jadi sepuluh orang ni nak berok pun susah. Tua 80 ni dah berok susah. Itu maknanya kalau nak berok tu kena orang gaji tarik najis baru tubik. Susah lah. Jadi orang gaji 2 minggu lari. Lepas tu anak kata jadi suruh aku jaga. Abang kata ke adik kata pada suruh aku jaga. Itulah pakaknya atas hospital. Ni trend di Kuala Lumpur banyak lah ni lah. Atau rumah di Kota Baru pada ni. Di Kota Baru ni bini halal dah. Bini muda. Tak tahu bini muda lah. Bini muda halal. Moga kiki piti habis dah. Dia kaya Kota Baru ni.
Anak ada 5 orang. Tak cara anak. Bini tua cerah. Tak? Pasal boleh bini baru ni cerah bini tua. Anak-anak pun buatan mu cerah mak aku pun tak siap iktiraf mu sebagai pok aku. Rumah dalam tahun 80 tu dia buat 900,000. Datuk Asri buat rumah Menteri Besar 300,000 tu orang gagal dah. Rumah 300,000. Dia ni buat 900,000 masa tahun 80-an tu. Dah. Tapi lah ni rumah tu, rumah 900,000 tu, lah ni sekor buruk gitu. Tumbuh pokok habis. Pasal anak lari, tak saya duduk, rumah pok buat ni. Lepas tu, pok ni duduk dengan bini muda, boleh 2 orang anak. Lah ni tak apa sihat, hamak. Jadi kita saing-saing ni lah. Dia cara lah ni. Tapi saing pun ambil sekat 3 hari boleh. Ambil 3 hari, bini kata, tak buat mari saing, mari nak nyusah kau. Jadi balah dengan bini pula. Telefon ke saing lain pula. Tolong ambil itu ni. Oh tak apa. Akhirnya kemarin saing telefon lah. Aku pun tak ada nak cakap ke dia. Dia pun setuju dah. Dia letak rumah orang tua di Kebakian. Anak harap dia. Anak tak pernah. Anak ni anak tak cara. Tak cara. Ada 5 orang anak. Jadi kita saing-saing duk jaga lah ni. Tapi tak ada lah. Kemarin pun putus saya pun saya kata dah dia nak pergi duduk rumah orang tua pergi lah. Saya sendiri dah nak pergi tak halau. Dia harta tak ada lagi. Banyak lagi harta tu. Harta banyak lagi. Tapi hak cash ni yang kebah beli muda tu habis dah. Jadi 3 kali bawa balik dah. 3 kali lari, 3 kali balik. Dia tak boleh duduk rumah kita, rumah saya ni tengok bini saya kata balik duduk bertambah pula. Wazah ni duduk minat sangat nak bini muda saya ni. Boleh cari orang muda lagi kita. Jangan cari orang muda pada kita. Oh kita mak dia. Bukan hamba jadi apa? Hamba bini jadi apa? Oh bini faham tak? Jadi daripada dia mak kita. okey. Ini ayo Allah hubungan silaturahim ni. Siapa dia putuskan hubungan silaturahim tak masuk syurga. Pada kerah pun. Ya, saya baru nampak kata kerah hadis ni. Qati'ur rahim, orang yang putus silaturahim tempat dia neraka. Allah kata putus silaturahim neraka. Oh tapi lah ni nampak lah. Trend dia kumpul boleh kata menyeluruh dah. Ada mak pak tua memang. Sama ada mak nak pergi di rumah orang tua ke. Sebab sedap. Abang lu suruh anguh. Abang lu tak boleh jaga. Aku kan banyak kerja gini. Abang lu jawab dah. Maka abang lu kata, ambo pun sumpah abang lu juga. Kata, wih adik bosu kan. Bosu kata, sedap ambo. Aku? Gitu lah. Jadi satu kes yang benar berlaku, adik telefon. Mak ni duk sebut nama abang ni. Yang ni sebut nama abang ni sejak kemarin lagi. Dia jawab mana? Nantilah aku kalau aku selesai kerja ni aku balik . Kalau aku selesai kerja aku balik. Tak bila nak selesai. Dia buat Ahmad tu abang nampak tak molek dah mak ni. Baliklah. Balik pergi di hotel perdana bawa bini. Selama dia nikah, dia jumpa di England dengan bini dia ni. Selama dia nikah, dia tak ajak balik. Tunjuk ke mak dia, bini dia ke apa ni. Tak. Balik duduk hotel perdana. Bila duduk hotel perdana, siapa tu jalan, adik ayat, mak tak ada dia patah balik. Dia tak pergi jumpa mak dia. Dia patah balik pergi hotel perdana. Bicara-bicara balik.
Lumpur balik. Tak kita tengok mayat amuk. Yang urus jenazah. Dah. Adik-adik. Dia rupanya dia tak siri bini dia ikut dia. Bini dia nak ikut. Muka tak kenal tua kan. Tak siri tunjuk rumah dahsyat dia, rumah dia dibesarkan tu. Malah malu takut bini tengok. Jatuh maruah. Jadi masa duduk Partai Perdana apa, awak duduk sinilah, saya balik. Bini dia pun tak okey lah, tak apa. Tapi sampai tengah jalan, adik dia kata, mak tak ada dah ni. Dia patah balik. Tak kira. Betul tak betul pun. Tapi dunia hari ni berlaku gitu. Jadi saya pun kata, patut keras sangat hadis ni. Qati'ur rahim ni tempat dia neraka, putus hubungan silaturahim ni. Jadi lupakan ni segala perselisihan lah, perbalahan apa, kalau ada kena damai lah. Kerja kita damai ni besar ni. Kalau orang balah kita tukar damai. Sebab tu kalau orang bini dua nak sebut nama Sisi je. Ni hak itu kira ni. Lepas tu pergi balik rumah tua pula. Ni kira ni. Gitu. Asal tak sibal. Ramai. Tu tidak pelawak dia panggil. Padahal nipu. Tapi nipu yang tidak pelawak. Dosa tidak situ. Pasal mendamai orang bala. Haji baru belajar ni, masa apa haji? Lama dah je kan? Nama tak bari. Saya habuk lah. Daripada dulu sampai sini. Jadi, ni daripada Syakira ni sampai sini. Tapi di situ juga okeylah. Maknanya lupakan perselisihan, kesalahan. Memang kita ada salah. Tak lama kita laki bini lah. Laki bini. Mari saya jumpa satu orang kata datin tak sihat. Apa? Darah naik sikit. Kata darah naik ni ada masalah tu. Orang tu tak tahu apa sebab. Kata kalau bini naik darah, biasa sebab tu lelaki. Sebab kalau tu lelaki naik darah sebab bini, menjana juga kali. Kita suami isteri lah, terutama sekali. Moga hidup hari-hari kan. Terutama kadang-kadang suami ni jadi musuh dan selimut. Lah. Kalau isteri beranak kan, apa dia beranak? Kerana buat tahu kan? Lah, betul. Seorang isteri itu beranak kerana dia terkena buat tahu kan? Betul? Betul lah. Jadi hak musuh yang selimut yang buat tu. Tak payah lagi. Alah suka kecek gini, budak-budak muda je tak payah. Dia orang Zani ni, dia suka berterus terang. Itu susah sikit orang Zani ni. Orang lain tak tahu dia, banyak hadiah. Haji tadi. Okeylah. Jadi itulah maknanya, mari kita budayakan sikap saling bermaafan, bersalaman, percakapan lembut, lunak, melupakan kesalahan-kesalahan lah. Ada lelaki kita buat tergores, ada bini kita buat tergores hati, itu hak serumah lah, anak. Macam cerita benar saat ni tu, anak kita telefon nak minta anak kunci tak. Dia kata nak pula, tak usah nak cara lah. Kita anak-anak tak usah cara, awak pula nak cara. Dia marah pula kita cara kepok dia.
Jadi hubungan silaturahmi sangat besar lah. Budaya kita ni waktu sibuk kan tak. Saya sebenarnya anak saudara banyak tak kenal. Anak saudara tak kenal. Bayangkan. Pasal adik saya je mari hari raya. Dia tak bawa anak. Saya pun kata, bapa tak bawa anak-anak? Duduk sibuk dengan TV, tu kan. Jadi satu hari tu anak saudara ni aksiden tu jalan. Saya cuma lalu ya tengok, tu siapa dia aksiden. Anak saya dia kenal sepupu dia. Dia kata itu tu, berik. Tengok dari sini je lah kita. Tengok, nak selesai tu, tak lagi ya. Okay. Mana tak cara anak saudara. Tak kenal. Pasal adik tak orang lagi. Dia pun tak kenal lah mana pak darah dia. Dia wajar kau tu dia tu pak darah aku tu. Gitu kan. Jadi dunia hari ni jadi gitu lah. Dulu kita sepupu, dua pupu tidur sekali, tidur serumah. Jadi beradik. Ini dia budaya dia sudah. Tapi orang Kelantan masih hebat lah ni. Raya kan pakai balik belakang tu tak pasal masih kuat lagi hubungan. Kalau saya duduk di Johor dulu, dah orang bincang balik ke raya ni. Orang Melaka tak bincang nak balik Melaka duduk di Johor tu. Padahal dekat ya. Kedah tak balik ke Kedah. Duduk di Keluang tu ya. Raya di Keluang ya. Mau apa ada. Pasal macam kita masih ya. Tu nak budaya itulah. Biar terus subur lah. Rasanya itulah saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat menyambut Idul Fitri dengan secara Islam. Kerana hari raya kita ni ialah hari raya agama ya. Bukan hari raya adat, bukan hari raya budaya, tapi hari raya agama ya. Jadi bila dia hari raya agama, sambutlah secara agama. Jangan disambut secara adat, jangan disambut secara budaya gitu ya. Dia adalah agama. Jadi dia, dan agama kita ni bukan seremoni, bukan upacara ya. Banyak ke ada masalah upacara pengebumian mayat. Upacara tidak. Tanam mayat itu ibadah. Sembahyang raya adalah ibadah. Takbir itu adalah ibadah. Ya. Jadi ibadah bukan adat. Jadi kena jelas bahawa hari raya kita ni adalah ibadah. Cukup setakat tu. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Barakah dan terima kasih Pak Imam Atuk atas kesudian untuk menyampaikan ucapan peresmian penutup dan juga perutusan Idul Fitri kepada warga kerja di Jabatan Mufti Kelantan. Antara panggil yang boleh kita ambil ini, insyaAllah kita cuba bawa balik, cuba amallah kata-kata terakhir pesanan Datuk tadi, iaitu wakfu wasfahu. InsyaAllah cuba kita praktik. Dan yang lebih penting juga kita sama-sama doakan masih lagi di Fatul Ramadan. Pada ini kita akan ada yang ke-27 disebut juga di Abang atau di Balai. InsyaAllah sama-sama setidak-tidaknya kita boleh meraih fadilat Lailatul Qadar sekali seumur hidup. Itu cukup dah InsyaAllah. Dan didoakan juga untuk kita hari ini supaya puasa kita siang makbulah, dan insyaAllah buka kita nanti iftar syariah. Kita buka kita riang gembira, dan bagi pihak yang termasuk program kita pada hari ini, mohon ribuan ampun dan maaf jika ada sesuatu yang terkasar masa ketidaklancaran sepanjang penyelenggaraan program kita berguna dengan program Ramadan di jenama juga oleh Yang Muhammad Datuk yang panggil tadi Ramadan dan singgah hari ini. Dan saya kira tidak terhenti di sini saja, kita cuma tangguhkan saja untuk sini, dan insyaAllah doa akan dipertemukan di tahun-tahun yang akan datang. Dan untuk wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tak ada mina-mina. Kalau masuk bahasa tekak Dia 3 pagi lagi tu. ya. Itu kriteria setahuan. Kriteria untuk kenapa kehilah pada peta nanti ini